Kita memperlekehkan kezaliman hak kita buat. Mu tak tahu orang kena zalim gapo dia akan buat. Tanamu ainaika, malam-malam mu dak tidur. Wal mazlumu muntabihum, orang hak kena zalim kepadamu bangun. Mu dak tidur. Orang kena buat zalim bangun tengah malam. Mu mata mu dak tidur. Wa ainallahi lam tanami, Tuhan tak pernah tidur. Sihamul laili, panas malam. Ni bahaya orang dulu paling takut sekali panas malam. Gapo dia? Doa orang kena zalim. Hak kita pernah buat zalim dia doa kita. Sekalipun dia lupa dah, satu hari akan kena kita. Sihamul laili, panas malam. Laha nafizatun, dia ada target dia. Dan target dia pasti akan kena kok bila-bila. Maka sebab tu antara balasan orang buat zalim kat orang ni payah ketika mati. Biasa kalau orang tu seksa kena mati, dia ada buat zalim ketika orang dia hidup ni ada buat zalim kat orang. Dan orang penuh doa ke dia, maka kena ketika mati. Hati panggil panas malam. Pokok dia boleh. Cuma Nabi pesan juga kalau mu nak doa pun jangan doa parok, takut mu pula akhirat mu pula jadi orang zalim. Mu buat parok sangat ke dia. Jadi apabila bangkit, dia pula kena zalim, mu pula zalim, lebih zalim pula. Asalnya dia buat zalim ni, tapi kerana Tuhan balas parok sangat sebab mu minta, maka mu pula jadi zalim.